السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil Tuan Imam Fadil Tuan Haji Umar, yang dihormati yang berusaha Al-Fadil Ustaz Syukri SU Surau, Al-Fadil Ustaz Nordin Bendahari Surau, bila-bila seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, selepas saya cuti sekitar hampir 2 bulan, kita dapat meneruskan pengajian kitab Sahih Muslim kita. Dan pada malam ini kita masuk tajuk baru, iaitu Kitabul I'tikaf. Tajuk yang ke-12. Kitabul I'tikaf. Selepas bab puasa masuk bab i'tikaf di bulan Ramadan. Tajuk yang ke-12. Alhamdulillah, selepas 2 bulan lebih kurang, saya tak apa sihat, kita tangguh pengajian kita kerana kesakitan yang menimpa saya. Dan kemuncak sebulan lebih itu kena HB yang rendah HB-nya, sehingga 4 bacaan dia. Hospital pun tak cek betul lah, 4 bacaan. Jadi saya pengsan dan tak sedar lah. Lalu dibawa ke hospital balik, masuk ICU di hospital 4 hari juga lah. Setiap rumah 5 hari ICU, tak sedar aku. Masuk wayar ke hidung dan seumpamanya. Ramai yang datang ke ICU tu panggil saya apa, saya tak dengar apa lah tu lah. Tak dengar apa pun dah. Sehinggalah doktor buang wayar dalam hidung, dalam mulut. Pun tak boleh nak bercakap lagi. Saya dah dengar orang tanya, orang bercakap, saya sudah dengar. Tapi saya nak jawab tak boleh. Boleh jawabnya, itu dia boleh jawab. Dengan soalan-soalan yang dia tanya tu boleh jawab begitu ya, tak ada, tak terbit suara. Sebab apa, wallahualam, selok hilang suara tadi. Selepas berapa ketika selepas itu barulah boleh bercakap. Saya mengajar lebih kurang 9 tempat, hampir ke semua masjid dan surau-surau yang bermunajat kepada Tuhan, minta diberi kesembuhan. Ada surau tu minta supaya diberikan keajaiban daripada sisimu, wahai Tuhan. Masuk ICU ni dipahamkan makna 50-50. Sebahagiannya sedar balik, sebahagiannya tak sedar dah. Alhamdulillah, Allah beri kelebihan yang seperti itu sehingga boleh sembuh balik dan boleh datang balik pada hari ini, dan insya-Allah boleh kita meneruskan pengajian kita di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Walaupun tak apa sihat molek lagi ya. Saya pun baru berlatih bawa kereta 2 hari ni baru.
Ni tak berani nak bawa. Okay. Turun sujud pun tak apa kuat lagi ya. Bangun dan turun. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita muka surat 363 Tajuk yang pertama bab i'tikaf, hadisnya 635 635. Mudah-mudahan kita sempat habis kitab Mukhtasar Sahih Muslim kita ni, ada 2000 lebih hadis. Di Masjid Titian Baru saya mengajar Sahih Bukhari 1000 lebih dah hadis pun dalam sekitar hampir 30 tahun. Bila nak habis tak tahu lah tu. Sahih Muslim ada 6000 lebih. Dan kita pun selepas daripada ini habis tajuk kita ni masuk bab haji tajuk ibadat yang besar haji. Lepas tu juga tajuk-tajuk yang melibatkan kepentingan kehidupan harian kita. Kita tengok dari semasa ke semasa insya-Allah. Okey, cuba tengok hadis 635 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu wa innahu amara bi khibaihi faduriba arada al-i'tikafa fil ashril awakhiri min ramadana fa amarat Zainabu bi khibaiha faduriba wa amara ghairuha min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi khibaihi faduriba. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr nazara fa idza al-akhbiyatu faqala al-birra turidna fa amara bi khibaihi faquwida fataraka al-i'tikafa fi syahr Ramadan hatta i'takafa fil ashr al-awwal min Syawal. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, isteri Nabi, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak beriktikaf, baginda solat subuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat iktikafnya. Pas sembahyang subuh baru masuk tempat iktikafnya. Dan baginda memerintahkan untuk dibuatkan bilik kecil. Maka dibuatlah bilik kecil untuk Nabi SAW dan isteri-isteri Nabi. Baginda ingin beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Zainab juga meminta dibuatkan bilik kecil. Maka dibuatkanlah untuknya. Isteri-isteri baginda yang lain juga meminta dibuatkan bilik kecil dalam Masjid Nabawi. Maka dibuatkanlah. Ketika baginda hendak melakukan solat subuh, baginda melihat bilik-bilik menjadi berderetan di dalam Masjid Nabi. Penuh dengan bilik-bilik khas tempat isteri-isteri Nabi SAW beriktikaf. Kemudian baginda bersabda, kebajikan apa yang kalian ingin lakukan ini? Bila Nabi tengok itu, Nabi kata, al-birra turidna, nak kebajikan apa yang buat begini. Baginda lalu memerintahkan agar bilik-bilik itu dibuang, diruntuhkan, dirobohkan. Lalu baginda batalkan iktikaf dalam bulan Ramadan. Sehinggalah baginda beriktikaf kepada 10 hari yang pertama dalam bulan Syawal. Alhamdulillah, hadis yang kita baca yang pertama pada malam ini adalah hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kita.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, An-Nasa'i di dalam sunannya, dan diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis. Yang hadis ini adalah sangat sahih. Di mana dalam hadis yang kita baca ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam bulan Ramadan selepas sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia masuk tempat dia iktikaf, bilik yang dibuat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis menceritakan tempat Nabi beriktikaf ini. Sebahagiannya Nabi meletak dinding penanda, tapi kepala Nabi nampak. Maknanya ada macam perim pintu kita kita tutup sebahagiannya, tapi sebahagian lagi Nabi solat dalam tu nampak. Nanti dalam riwayat-riwayat yang lain kita akan bertemu para sahabat mengikut Nabi sembahyang di waktu malam dalam bulan Ramadan, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia solat di tempat yang disediakan kepada Nabi untuk beriktikaf. Jadi dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW beriktikaf selepas sembahyang subuh. Baru dia masuk tempat iktikaf. Okay. Dan iktikaf malam lagu mana? Iktikaf malam pun tak jadi halangan. Walaupun Nabi iktikaf lepas subuh dalam hadis ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, maka jika sekiranya seseorang yang ingin beriktikaf di 10 yang akhir dalam bulan Ramadan ataupun lain-lain waktu, hendaklah dia bermula sebelum terbit matahari. Inilah yang menjadi kelaziman kepada Nabi SAW sebelum terbit matahari. Tetapi jika sekiranya dia buat macam Nabi SAW buat ni, iaitu selepas subuh pun jadi. Jadi Imam Malik tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata walaupun Nabi buat selepas subuh, tetapi dia kata yang terbaiknya ialah dia buat sebelum terbenam matahari. Okey. Terus tinggal saya sebut tadi. Kalau ikut jumhur ulama, kita melakukan iktikaf ini ialah yang terbaiknya ialah selepas terbenam matahari. Garik mula garik, lepas tu isyak, main tarawih, lepas tu sambung pula. Tetapi jika sekiranya nak buat selepas subuh pun tak mengapa. Nabi pun ada buat. Tetapi jika sekiranya kita nak menghitung bilangan hari, nak 10 hari, nak 5 hari, maka hendaklah kita bermula dengan terbenam matahari. Sebab bilangan hari ini bermula dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau buat lepas subuh tu dah jadi sehari ya. Jadi dia katakan dia bernazar beriktikaf 5 hari dalam bulan Ramadan. Kalau sembuh nanti nak iktikaf 5 hari. Maka 5 hari di situ kata para ulama ialah bermula dengan terbenam matahari. Gariklah sambung lepas isyak pula hingga siang pula. Kalau tak dianggap cukup 5 hari. Tapi kalau dia iktikaf lepas subuh pun jadi juga. Tapi tak boleh penuh sehari lah. Berdasarkan hadis yang kita baca ini, di mana isteri-isteri Nabi minta supaya dibuat khemah. Dibuat khemah Aisyah, Zainab dan isteri-isteri Nabi buat khemah. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini dan hadis-hadis yang seumpama ini, seseorang itu jika sekiranya dia buat khemah dalam masjid, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim
ketika dia menghuraikan hadis ini. Jika sekiranya khemah yang dia bina itu tidak mengganggu orang ramai, maka dimaafkan, boleh buat kemah. Nabi dia buat kemah. Dan jika sekiranya kemah ini tidak mengganggu orang ramai, maka boleh tidak menjadi halangan. Tetapi jika sekiranya kemah-kemah ini banyak dan mengganggu orang ramai, seperti yang disebut dalam hadis kita ini, Nabi suruh dibuang kemah-kemah ini. Mula-mula dibuat kemah isi Nabi, tapi apabila mari subuh, Nabi tengok penuh kemah. Tempat Nabi semayang tu, iaitu tempat yang dipanggil apa? Raudah. Jadi penuh. Jadi mengganggu orang mari nak semayang jemaah subuh. Jadi penuh dengan kemah-kemah. Maka Nabi SAW memerintah supaya kemah-kemah itu dibuang dan dirobohkan. Walaupun peringkat awalnya Nabi macam setuju dan mereka buat. Kemudian apabila Nabi tengok dari segi kemaslahatannya, maka lebih baik tidak buat. Maka Nabi suruh roboh. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi menyatakan, seorang suami boleh melarang kepada seorang isteri walaupun sebelumnya dia memberi keizinan pada suami. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini, pada permulaannya Nabi SAW mengizinkan isteri-isteri dia membina kemah-kemah di dalam masjid untuk beriktikaf. Tetapi selepas daripada itu, Nabi tengok keperluan dan masalah orang ramai, Nabi tak benar buat kemah dan Nabi suruh roboh supaya buang semula, supaya tak mengganggu orang ramai. Jika sekiranya tidak mengganggu, maka boleh buat. Kalau balik buat belakang mana? Jadi tak muat lah. Di Raudah Masjid Nabi kalau balik buat belakang. Orang mari semayang subuh juta. Masjid Nabawi ni, Masjidil Haram, juta. Jadi kalau balik buat kemah belakang nak semayang terganggu. Maka di atas dasar yang demikian, Nabi suruh supaya dirombak dan dibuang belakang kemah-kemah yang dibina di dalam Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW dalam hadis kita ini, Nabi tunda iktikaf jadi di 10 yang awal daripada bulan Syawal. Begitulah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Walaupun iktikaf ini baik, tapi moleknya begitulah, iktikaf dalam bentuk yang umum begitu. Tapi mungkin boleh kerana sebahagian orang ni iktikaf ni dia nak tidur. Kalau dalam kemah tu boleh tidur molek ataupun terdedah aurat, maka jika sekiranya demikian dan ada ruang dalam masjid yang luas, maka dibolehkan. Perlu juga ada kemah. Macam hari ketika berlaku banjir dah, penempatan ahli jamaah banjir yang ditempatkan di dewan dan seumpamanya. Kalau lock begitu kan, dah jadi berterabur sekali nak tidurnya, auratnya dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah disedia kemah lah tu. Di dewan sivil baik. Maka jika sekiranya yang demikian seperti itu di masjid, ada keluasannya dan bebas untuk bergerak dan sebagainya, maka itulah yang sebaiknya. Jika sekiranya menyukarkan ahli jamaah dan sebagainya, maka tidak dibenarkan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang kita baca ini. Cuba tengok tajuk yang kedua, iktikaf pada 10 hari yang pertama dan 10 hari pertengahan di dalam bulan Ramadan. Hadis 636. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa
العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناهية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني hingga akhir hadis nuskah saya ni terpadam masa fotostat terpadam sebahagian tudung baca sebahagian kita tengok terjemahan dia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf pada 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Nabi pernah buat belaka. 10 hari yang pertama di bulan Ramadan Nabi iktikaf. Kemudian beriktikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan di dalam kubah Turkiyah yang ditutup dengan tikar. Ada dinding, kemudian Nabi letak tikar. Jadi tutuplah Abu Sa'id berkata, lalu baginda mengambil tikar itu, kemudian diletakkan di sudut kubah. Dan baginda hulurkan kepalanya sambil berkata kepada orang-orang sehingga mereka mendekat kepada baginda. Kemudian baginda bersabda, sungguh aku telah beriktikaf pada 10 hari yang pertama untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf lagi pada 10 hari di pertengahannya. Kemudian aku didatangi oleh para malaikat dan dikatakan kepadaku bahawa Lailatul Qadar ada pada malam 10 hari yang terakhir. Maka sesiapa di antara kalian ingin beriktikaflah. Lalu orang-orang yang beriktikaf menyertai baginda. Baginda bersabda, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dan pada paginya aku bersujud di tanah yang basah. Nabi kata, pernah aku tengok ni Lailatul Qadar ni malam yang ganjil. Dan aku bersujud di siang harinya sembahyang subuh di atas tanah yang basah. Ternyata pada pagi harinya setelah malam yang ke-21 malam ganjil, baginda berangkat solat subuh, tiba-tiba turun hujan sehingga masjid direndangi air dan aku melihat tanahnya basah. Setelah solat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Masjid Nabawi, sedangkan di dahinya dan di hujung hidungnya terdapat lumpur basah. Jadi malam tadi adalah malam yang ke-21 pada 10 hari yang terakhir dan dia adalah malam Qadar. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi kata malam Lailatul Qadar ini di 10 yang terakhir. Dan Nabi kata dia lihat pada malam itu ada hujan. Dan dia sembahyang subuh pun dalam keadaan hujan, direndangi air. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bahawa hari yang tersebut adalah hari ganjil, iaitu hari yang ke-21. Hadis ini Sahih Muslim. Hadis yang kita baca ni juga ada dalam Bukhari, ada dalam beberapa kitab sunan, dan banyak para ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Artinya hadis ini adalah sangat sahih. Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan hampir sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab itu. Jadi Nabi pernah
i'tikaf 10 yang awal, 10 pertengahan, 10 yang akhir. Hadis-hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar ini sebenarnya hadis yang kita baca ni sikit je hadis. Kalau tengok dalam kitab-kitab hadis ada berpuluh-puluh hadis. Lebih daripada 40 hadis tentang malam Lailatul Qadar ini bila ni. Banyak hadis-hadisnya. Antaranya yang kita baca pada malam ni, kalau ikut hadis ni malam 21. Nabi mari sembahyang subuh, hujan lebat. Dan Nabi sembahyang dalam keadaan ada lumpur. Dan bagaimana perawi hadis ini menceritakan bahawa di waktu siang hari Nabi pergi ke pasar. Kami masih melihat lagi kesan seluk di dahi Nabi dan juga di hidung Nabi. Kena tanah. Hadis-hadis yang seperti ini banyak ada dalam Bukhari dan lain-lain. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh guru Imam Bukhari dengan namanya Syekh Al-Humaidi, guru yang utama pada Imam Bukhari. Dia ni anak murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala, anak murid besar Imam Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia bagi tahu pada Imam Bukhari bahawa apa yang dia riwayat ini, bahawa sahabat tengok ada tanah di dahi Nabi, di hidung Nabi ini di pasar, menunjukkan bahawa, kata Imam Humaidi, Nabi SAW tidak menyapu dahinya selepas sembahyang. Imam Humaidi kata, dan inilah pegangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan pegangan sebahagian besar para ulama hadis, bahawa antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Humaidi, Imam Muslim dan lain-lain, bahawa selepas sembahyang ni Nabi tak ada sapu dahi. Kalau kata Imam Humaidi, kalau Nabi sapu dahi lepas dia sembahyang, nescaya tanah tak ada di dahi dia dan di hidung dia tak ada lah, dah sapu dah. Tapi dalam banyak riwayat para sahabat melihat kesan tanah itu dan di hidungnya dan di dahinya masih kelihatan ketika Nabi berada di pasar Madinah. Jalan rata dah, masih ada lagi tanah ketika dia sujud atas tanah yang basah itu, lekat di dahi dan di hidung dia. Jadi guru-guru saya sebahagian besarnya dia kata tak payah sapu lah. Itulah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Humaidi dan lain-lain lagi. Dalam kaedah ilmu hadisnya disebut bahawa ar-rawi adra bima rawa. Seorang perawi itu dia lebih tahu dengan apa yang dia riwayat. Imam Humaidi meriwayatkan hadis ini dalam Bukhari. Begitu juga imam-imam yang lain menyatakan hal yang demikian, menunjukkan dia lebih tahu dengan apa yang dia riwayat daripada Nabi SAW. Dia kata kalau Nabi sapu, tak ada lah debu dan tanah di dahinya. Dan tidak ada satu riwayat yang sahih dalam Bukhari baik, dalam Muslim baik, dalam sunan-sunan yang sahih statusnya Nabi ada sapu dahi ketika selepas sembahyang. Tak ada. Tetapi ada beberapa riwayat, tapi riwayat ini adalah dhaif, terlalu lemah. Dhaif jiddan, terlalu lemah. Termasuk ada dalam kitab Muniyatul Musalli yang disusun oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Daud Fatani, dia ada sebut dalam tu, dan orang Melayu baca kitab ni. Menyebabkan orang Melayu banyak pegang ni. Iaitu selepas sembahyang dia sapu dahi. Padahal status hadis itu adalah dhaif jiddan, terlalu lemah status dia. Disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain para ulama hadis, status hadis ini adalah dhaif jiddan, terlalu lemah. Apabila terlalu lemah, tidak boleh dijadikan sandaran hukum.
walaupun ada riwayat. Tapi riwayat yang sahih sungguh tak ada. Bahkan para ulama berhujah kalau betul sahih Nabi ada sapu, nescaya para sahabat tengok mereka. Semayang ni 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar. Kalau Nabi sapu dahi dia, nescaya ada para sahabat yang meriwayatkan. Sama ada semayang zuhur ke, semayang asar, semayang apa ke, tak ada satu. Dalam Bukhari baik, dalam Muslim baik, dalam sunah-sunah baik. Saya daripada dulu gitu lah. Jadi kalau nak ikut ulama-ulama hadis sungguh, guru-guru yang menghayati dan memahami secara lebih mendalam, kita tak sapulah lebih baik. Itulah yang ditahqiq oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain berdasarkan pada riwayat-riwayat yang dia terima, termasuk hadis yang kita baca pada pagi ni. Jadi Nabi SAW kelihatan tanahnya masih ada lagi ketika dia berada di pasar Madinah, menunjukkan dia tak sapu. Dah orang lain sapu belaka lah ke mana? Tak usah kira orang lah, kita kira kita berdasar pada ilmu kita, kajian kita, pendengaran kita, penerimaan hadis-hadis yang kita terima, yang sahihnya begitu, kita buat begitu. Walaupun orang ramai beribu buat, kita ikut yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Setengah tu dia kata ni ada dalam Daud Fatani. Jadi saya bagi tahunya, ulama-ulama lain lagi besar. Al-Imam Ibnu Hajar ini dipanggil Al-Hafiz. Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Hafiz ini yang hafal hadis 100,000 lebih. Begitu juga dengan Imam Nawawi dan lain-lain lagi. Yang menghafal hadis beratus ribu, yang membuat pengkajian secara mendalam. Dia mengatakan bahawa yang sapu ini tidak sahih. Bahkan status dia adalah dhaif jiddan, terlalu lemah. Walaupun ada yang meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, kita pakai yang kuat. Kita pegang begitu, insya-Allah ada pahala. Kita nak berpegang dengan sunnah sungguh, walaupun orang lain buat lah ke, kita tak buat. Mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, cuba tengok tajuk yang ketiga, i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Banyak hadis-hadis nanti kita akan tengok. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan sampai baginda wafat. Kemudian isteri-isteri baginda beriktikaf seperti itu juga setelah Nabi SAW wafat. Jadi i'tikaf ini dari segi hukumnya kata Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah sunnah. Para ulama bersepakat hukum beriktikaf dalam bulan Ramadan ini adalah sunnah yang sangat dituntut. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian besar ulama, puasa tidak menjadi syarat i'tikaf. Dia cukup duduk diam dalam masjid dia. Niat i'tikaf, zikir, ngaji Quran dan sebagainya sudah memadai. Tetapi dalam mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang nak melakukan i'tikaf itu disyaratkan mesti berpuasa. Ramadan baik ataupun bulan-bulan lain dia kena berpuasa. Tapi di sisi mazhab kita dan sebahagian ulama, memadai dengan kita niat i'tikaf je. Surah kita ni ke masjid ke. Saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala pandang. Ngaji Quran ke apa. Dan tempoh masanya juga adalah sekadar lebih sikit daripada tamakninah semayang. Lebih daripada sekadar subhanallah. 5 minit jadi dah, 10 minit jadi dah. Iktikaf ni. Surah kita ni jadi dah ni, masjid dah surah kita ni. Sebahagian di kalangan para ulama
masjid di rumah keluarganya, masjid usratihi pun boleh beriktikaf. Kita buat bilik satu sebagai musalla, terutamanya wanita boleh beriktikaf situ dalam bulan Ramadan. Dan juga golongan lelaki yang ingin beriktikaf. Tapi yang sahih sungguhnya di masjid, di surau. Surau ni pun masjid dah ni. Orang Melayu kita je panggil surau. Di Kedah panggil madrasah. Di Kelantan panggil balasah. Pak kita panggil surau. Okay. Orang Thailand mengikut guru saya, Guru Haji Abdul Rahman Fatani, dia kata surau-surau ni bahasa Thailand. Zaman dulu orang Thailand panggil surau. Maksud dia tempat berkumpul untuk lawan kami. Untuk lawan orang Thailand. Zaman kerajaan Siang dulu. Orang Siang beri gelar orang surau. Okay. Cuma hari ni jadi meluah lah. Panggil musalla pun ada. Di Johor panggil. Di Kedah panggil madrasah. Di Kelantan panggil balasah. Tempat kita panggil surau. Ya dah lah tu. Di tanah Arab panggil masjid belaka. Di Syria tempat saya belajar, besar ni pun panggil masjid juga. Panggil Al-Jami', panggil Al-Masjid Al-Jami', nama sekian-sekian. Besar ni je, duduk dalam bangunan. Tapi tak semayang Jumaat, tak semayang Jumaat. Semayang biasa, nak i'tikaf ke, nak semayang sunat tahiyatul masjid ke boleh. Di Mesir pun begitu, banyak masjid. Masjid di Kahirah ni dikenali sebagai bandar 1000 menara lebih. Masjid penuh di bangunan-bangunan tu ada masjid. Maka di situ boleh i'tikaf, boleh apa walaupun tak buat sembahyang Jumaat. Masjid ni ada jami', ada ghairu jami'. Dan ada dipanggil surau, dipanggil madrasah, dipanggil balasah, panggil macam-macam lagi. Termasuklah dipanggil musalla. Jika sekiranya musalla itu tempat yang diwakafkan untuk sembahyang sungguh, panggil je musalla. Musalla kenapa di pada meeting tu Said Umar dah, musalla Said Umar 2 tingkat, panggil musalla juga. Tapi masjid dah lah tu. Okay. Janganlah benda tu bukan diwakafkan untuk tempat sembahyang. Tak boleh nak i'tikaf nak apa. Macam Maiding dia buat tempat sembahyang satu bilik besar ni. Tapi milik dia. Boleh jadi 5-6 tahun akan datang dia buat bilik store pula. Tak jadi lah. Begitu juga di pejabat umpamanya. Zaman pengarah ni dia buat musalla. Boleh sembahyang, boleh apa. Mari pengarah lain pula 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Dia buat store pula situ. Jadi kalau macam itu tidak dianggap sebagai masjid dan nak sembahyang sunat tahiyatul masjid tak boleh, dan juga nak i'tikaf pun tak boleh. Serah. Sikit. Okey, cuba tengok satu hadis lagi, Lailatul Qadar dan anjuran mencarinya kepada 10 malam yang terakhir. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir yani Lailatul Qadri fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaki. Daripada Abdullah ibnu Umar, dia berkata Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Jika salah satu di antara kalian tidak mampu melakukannya, maka jangan tinggalkan 7 malam yang masih tersisa. Malam 20, 25, 26, 27, daripada 27 yang 7 yang tersisa. 7 yang tersisa 24 lah dah. Malam 24. Jangan biarkan. Jadi berhubung dengan hadis-hadis tentang malam Lailatul Qadar ini, macam saya katakan tadi, ada berpuluh-puluh dalil
yang mana dalil-dalil ini Nabi ada sebut pada tahun-tahun yang berbeza-beza. Para ulama hadis yang mengkaji 10 hari yang terakhir, malam 21, malam 1 hari bulan pun ada dah. Di dalam kitab Ibnu Hajar, dalam kitab dia Fathul Bari, saya tengok ada muka surat yang banyak juga. Orang tanya Syekh Iman Ahmad, pengasas mazhab Hambali, dia tanya, wahai Syekh, malam Lailatul Qadar ni bila? Syekh Ahmad kata, malam Lailatul Qadar ini ikhtalafal ulama. Ulama sudah berselisih pendapat lebih daripada 40 pendapat. Allahu Akbar. Lebih daripada 40 pendapat. Dan Imam Ibn Hajar menyebutnya satu persatu sehingga 44 pendapat. Lengoh nak baca dengan dalil-dalilnya sekali. Malam pertama tu ada dah Ramadan dalil. Malam yang kedua, malam yang ketiga, yang kelima ada bakal dalil-dalil. Cuma sahih tak sahih, kuat tak kuat tu. Kesimpulannya Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan para ulama ketika mengkaji hadis-hadis ini dan pandangan Imam Ahmad ini, dia kata hadis-hadisnya memang banyak ada. Dan Nabi pula sebut, Nabi boleh puasa ni 10 tahun. Tahun ni Nabi sebut lagu lain, tahun ni Nabi sebut lagu lain pula, tahun ni Nabi sebut lagu lain pula. Jadi tak sama antara satu tahun dengan satu tahun. Menyebabkan hadis-hadis yang diriwayatkan itu berbeza-beza. Dan hadis-hadis ini datang daripada para sahabat. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Aisyah, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Aisyah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi para sahabat yang meriwayatkannya. Tetapi riwayatnya adalah pelbagai. Ada yang menyebut 10 yang terakhir. Ada yang menyebut hari ganjil yang terakhir dalam 10 yang terakhir. Ada banyak riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, antara yang kita baca pada malam ini 639 tu, ataupun yang 638 itu, bahawa di 10 yang akhir, isi Nabi pun selepas wafat Nabi ambil 10 yang terakhir. Aisyah berpegang demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nanti kita akan tengok nanti riwayat Abdullah ibn Abbas, dia berpegang pada malam 21, malam 23, malam 25. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Yang Abdullah ibn Abbas dengar daripada Nabi SAW. Malam 21, malam 23, malam 25. Sebahagian ulama dalam mazhab Hambali dan lain-lain berpegang bahawa malam Lailatul Qadar ini ialah pada malam 27 Ramadan. Malam 7 likur. Sebahagian ulama dalam mazhab Hambali pegang pada hal ini. Antaranya ialah dia pegang hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Daripada riwayat Abdullah ibn Mas'ud, begitu juga daripada Muawiyah. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata inilah pendapat yang paling kuat menurut riwayat Abdullah ibn Mas'ud daripada Muawiyah dan beberapa riwayat lagi, ialah berlaku malam Qadar ini ialah malam 27. Jadi di peringkat sahabah lagi ada khilaf, di peringkat tabi'in ada khilaf, di peringkat imam-imam mazhab ada khilaf. Jadi hak sedap sungguhnya, saya lebih suka kepada pandangan Said Qutb rahimahullahu taala anhu di dalam kitab dia Fi Zilalil Quran. Dia hurai perkara ini, dia buat macam-macam pandangan dan macam-macam hadis dia buat mari. Dia kata
Berdasar kepada riwayat ini, dia kata pendapat-pendapat yang banyak ini semuanya menganggap bahawa malam Lailatul Qadar ni hanyalah berlaku dalam bulan Ramadan. Saya kutu kata. Kok satu hari bulan pun ya Ramadan. Dan tidak ada pandangan di kalangan ulama yang 40 pendapat lebih kata Imam Ahmad tadi yang terkeluar daripada malam Ramadan, tak ada. Lailatul Qadar berlaku bulan Sya'ban ke, tak ada. Semua kata bulan Ramadan. Jadi khilafnya bila je. Maka Syekh Qutb kata di sisi dia kalau ikut Al-Quranul Karimnya, Quran ni waktu turun pada malam Qadar. Dah, Tuhan waktu turun Al-Quran ni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami waktu turun Al-Quran ni malam Qadar. Ya Nabi Tuhan kata kebaikan malam Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan di malam-malam yang lain. Min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam ayat Al-Quran yang lain pula Tuhan kata Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas hingga akhirnya. Kami waktu turun Quran ni dalam bulan Ramadan Tuhan kata. Dah. Jadi saya kutuk kata kalau ikut Al-Quran ni bulan Ramadan. Dan khilaf di kalangan ulama ni berlaku di sekitar Ramadan. Tidak ada yang kata luar daripada Ramadan. Maka di sisi dia kata sahih sekali berlaku dalam bulan Ramadan. Di situ. Bila tak tahu. Maka kena rebutlah malam Lailatul Qadar ni daripada awal bulan hingga ke akhir bulan. Tak tahu bila. Seorang maulana hadis dia kata malam Lailatul Qadar ni macam cabutan bertuah dalam satu balang. Ada 30 cabutan bertuah. Kalau kita beli satu belum garanti. Benda bertuah ada dalam tu, ada dalam kertas 30. Kena beli habis dia kata. Kalau beli 29 pun buka belum tentu ada yang bertuah. Yang ke 30 adalah bekas tu yang bertuah. Jadi kena rebut habis 30 malam dalam bulan Ramadan. Baru kita akan dapat salah satu daripadanya malam yang bertuah. Kalau tak, kita tak boleh garanti. Begitulah pandangan para ulama daripada dulu hingga sekarang, dan pandangan ulama-ulama daripada mazhab pun ada berbagai pandangan. Imam Syafi'i sendiri masuk di Iraq kata lain, mari Mesir kata lain. Dan hadis-hadisnya banyak dan boleh dikatakan ada dalil-dalilnya belaka. Cuma Nabi sebut itu adalah berdasarkan kepada tahun-tahun yang berbeza-beza. Malam 21 ya tahun demikian. 10 yang akhir tahun lain pula. Begitu juga malam 23 tahun lain pula, malam 27 tahun lain pula. Okey, walau bagaimanapun sebahagiannya kalau negara Arab kebanyakan malam Lailatul Qadar ni dia cuba dapat pada malam 27 Mekah Madinah. Malam 27 tu penuh masjid, juta lah. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh. Jalan pun tak boleh. Begitulah anggapan mereka. Tetapi yang sahih sungguh malam Lailatul Qadar ini ialah berlaku dalam bulan Ramadan. Tak tahu bila-bila, dia adalah menjadi rahsia Tuhan dengan kita. Maka hendaklah kita mencarinya sekadar kemampuan kita. Maka sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan malam Lailatul Qadar berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim dan pandangan para ulama yang saya sebutkan sebentar tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda sikit.